Dah bekerja setahun 2 tahun tapi 4,000 tak ada lagi simpanan dalam bentuk cash, kena tukar cara simpan dalam bentuk emas ni. Target 2 keping ni dekat tangan saya ni 5 gram dengan 1 dinar, yang mana dah lebih RM5,000 dalam tangan. Yang mana lebih mudah nak simpan dalam bentuk emas ni berbanding dalam bentuk duit. Kalau nak simpan duit, kenapa kita tak berjaya? Sebabnya kita selalu ingat yang kita berduit. Okey? Sangat-sangat bahaya sebab prinsip penting nak ada simpanan berkesan, dia kena paksa dan lupa. Selagi kita ingat yang kita berduit, kita susah nak kekalkan simpanan. Sebab tu saya tukar cara simpan untuk emas, sebab saya dah tak nampak berduit. Tak nampak nombor pun. Nampak kepingan emas yang cantik sahaja supaya saya tak mudah nak gunakan balik. Sebab kita kena faham, ada satu tempat simpan yang kita kena bekukan, guna untuk kecemasan saja, untuk elakkan kita berhutang, dan ada satu tempat simpanan yang kita gunakan untuk capai matlamat. Ni sebelum nak capai matlamat, kita kena ada dulu sebagai bekalan. Cara yang paling mudah kita nak keluarkan emas yang 2 keping pertama ni, 5 gram dengan 1 dinar, kita boleh menabung sedikit-sedikit dekat EcoMasGap. Dah capai 5 gram pertama, kita pilih nak keluarkan yang petak dulu ataupun yang dinar dulu. Yang dinar ni 4.25 gram. Jadi dua-dua item ni yang terbaik untuk kita keluarkan sebagai dana kecemasan. Ini nak dapatkan EcoMasGap, nak menabung ikut bajet setiap bulan serendah 100, dekat bio saya tu ada step by step.